Staycation 2 hari 1 malam bersama family di Bandar Kuala Lumpur. Nak tahu apa yang menarik? Jom Akak Staycation sharekan dengan korang. Biasanya kalau nak pergi bercuti, benda pertama yang kita buat, mesti nak survey tempat penginapan kan? So, trip kali ni Akak Staycation memang cari homestay yang betul-betul di tengah bandar KL dan lengkap dengan semua fasiliti. Nak akses ke mana-mana pun senang. Korang tak payah drive, naik train je. Inilah dia homestay yang Akak Staycation stay. Unit apartmen 4 bilik di Skyline KL Pudu under Phil Home Malaysia. Yang bestnya, homestay ni mesra kanak-kanak. Ada satu bilik khas berserta dengan slide dan mini playground untuk anak-anak korang main. So memang bonus lah kalau korang stay dekat sini. Maximum pack pula boleh muat 15 orang termasuk budak-budak. Fasiliti dia pun lengkap semuanya. Harga pun sangat mampu milik, tak lebih 400. Bagi Akak Staycation memang berbaloi. Okey dah settle check-in semua. Akak Staycation nak jalan-jalan cari makan dekat KL Central. Kita naik train je sebab stesen LRT Pudu ni memang dekat gila. Nak naik train ni pastikan korang beli pass family untuk 4 orang RM15 je. Unlimited access untuk 1 hari. Perut pun dah kenyang, hati pun dah senang. Jom kita jalan-jalan lepak dekat Dataran Merdeka pula. Dari KL Central, korang boleh turun Masjid Jamik. Tapi kena menampak sikit. Alah, bukan selalu pun, sesekala je. Sambil jalan-jalan tu, bolehlah korang layan view malam dekat KL. Cantik sangat dengan lampu-lampu. Korang nak bergambar dalam bangunan Sultan Abdul Samad pun boleh. Dah puas lepak, balik tu kalau lapar lagi boleh singgah dekat kedai bawah apartmen ni. Macam-macam ada jual. Overall staycation 2 hari 1 malam Akak Staycation dan anak-anak memang happy. Untuk unit di Skyline KL Pudu ni, korang boleh roger Phil Home Malaysia. Okay, bye.